Okay geng, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak jual crankcase RZ. Tapi sebelum kita nak jual tu, mas kita nak cerita sikit. Dia ada jalan cerita dia. Okay, mas dekat sikit. Okay, hampa pasal nak hari tu, masa saya nak jual crankcase RZ tu, saya ada buat video. Masa tu kalau hampa tengok kan, video saya upload tu 19 bulan 12 2025. Okay, pagi saya upload video ni. Dan petang saya upload video untuk jual lah. Yang masa tu ada body RZ tu. Okay, sebenarnya tau, video ni, saya rakam video ni sebenarnya 2024 masih nak tunjuk bukti. Okey ni, nampak. 12 November 2024. No, video ni saya rakam setahun dah baru saya jual barang ni. Setahun dah kita test. Okey, ni video yang pertama yang kita rakam masa pasang enjin tengah. Lepas tu yang ni dah siap enjin tengah. Okey, pukul 1 12 bulan 11 2024. Yang ni pasang sebelah kelas. Sama juga macam video tadi yang saya upload tu. Cuma saya upload dia 2025 selepas setahun. Okey, yang ni video yang kita dah pasang yang dekat enjin yang kita start tu. Apa nampak? 29 hari bulan 11 2024 baru siap pasang headblock semua sebab kita nak tunggu blok. Ni blok yang sama kita jual ni E1 punya. Blok EXA yang sama 29 hari bulan 11 sebab kita nak korek lah apa semua masa enjin tu siap tu 12 hari bulan 11 dah siap. Tapi masa kita start enjin tu 29 sebab kita nak potting headblock apa semua kan. Okey. Motor yang sama juga yang kat depan ni. Okey. Motor yang sama, crankcase tu dan juga blok. Okey. Apa yang kita nak bagi tahu kat sini? Maksud dia, motor ni kita dah ride lebih pada 5 ke 6 event dah dan masa pun dah setahun lebih. Kat area-area sini pun kita duk naik juga lah, tapi naik jarak dekat. Yang jarak jauh bila ada event kita memang lock throttle lah. Jadi sebab apa? Sebab ada yang kita duk baca orang post di TikTok ke di apa ke, mereka akan macam kata okey, untuk pas pemasangan mereka sangat puas hati lah. Mereka kata memang fitment terbaik, tak ada masalah leaking, tak ada masalah ketat, tak ada masalah bunyi, semua cantik. Cuma untuk ketahanan mereka kata mereka pun tak boleh nak jawab sebab ada orang tanya okey tak, tahan tak? Mereka tak boleh nak jawab sebab mereka baru pasang seminggu, baru pasang sebulan, memang tak boleh jawab. Jawapan dia bukan benda ni sebulan, jawapan dia kena lama. Tapi saya nak bagi tahu kat sini saya dah pakai setahun lebih. Dengan setiap kali ride pun bukan kita bawa biasa-biasa lah. Kita bawa pun sedap lah kan. Sedap bawa lah, full throttle jugalah. Jadi last kali yang kita ride pun ni ride curang. Ride curang pun lepas motor pun balik dalam keadaan sempurna. Tak ada masalah apa crankcase, tak ada masalah apa blok apa semua. Jadi apa yang kita nak bagi tahu, crankcase ni memang tahan. Hampa jangan risau. Ketahanan dia nak lebih kurang original juga. Sebab kita pun dah pakai setahun, tak ada satu isu pun. Tak ada satu isu apa masalah pun. Kita pun memang sentiasa ride. Kalau saya ride pun selalu kerap lah juga saya naik motor ni. Memang kita ada naik motor lain juga. Tapi motor ni pun antara motor yang favourite saya lah. Saya akan naik selalu. Sebab banyak benda yang kita akan test kat motor ni. Lah baru ni kita ada test isobor, nampak? Isobor colour merah. Yang ni isobor colour merah. Jadi lepas ni kita akan buat isobor itu kan kita buat colour purple. Okey, lepas ni kita akan buat colour purple, colour hijau, colour merah dan juga colour orange. Jadi akan ada banyak colour lepas ni. Sebab tu saya kerap naik motor ni. Kita akan test block, test carburetor, test isobor, test piston. Piston pun kita ada buat. Piston two stroke pun kita ada buat. Tak lama dah nak siap. Kat ni pun ada piston kat dalam. Okey, banyak benda lah kita test. CDI, coil, macam-macam kita akan test. Sebab tu saya suka naik motor ni. Jadi, crankcase ni hampa jangan risau. Memang tahan. Dan yang beli hari tu, saya masa tu masuk 1000 set. Saya boleh jual dalam sejam 2 jam, sold out. Ni ada masuk lebih sikit lah. Jadi, hampa kena order cepat. Sebab dia putih stok ni, dia nak main blok lagi lambat lah. Okey, yang ni RZ punya crankcase. Y2 lah no. Y2. Okey. Yang ni wider lah, dia tak ada garis-garis apa semua. Okey. Tu dia. Macam hari tu juga tak ada ubah apa, memang fitment terbaik lah. Crankcase RZ ni memang ni dia. Puas hati saya dapat feedback daripada semua orang pun sangat. Depa kata memang best lah. Crankcase RZ ni murah dan fitment cantik macam original. Itu yang kita lagi seronok lah. Okey. Dan masuk stok ni apa boleh order dah. Okey, yang ni kita ada barang lain. Fuel pump kita ada 3.5 bar dan juga 4.0 bar. Yang ni Y15 lah. Y15, Y16 sama pakai lah. Okey, lepas tu timing chain. Timing chain kita ada size 96, 97, 98, 98.5, 99, 99.5, 100, 100, 100.5, 101 dan juga 102. Semua komplit. Ada 10 size untuk timing chain. Lepas tu clutch plate dan iron plate. Sama model lah ni. Okey. Contoh macam ni. Clutch plate kita ada Y15, iron plate Y15. Clutch plate SC4S, iron plate. Clutch plate SC4S, iron plate. 125Z, 125Z. RR150, RR150, RZ, RZ, EX5, EX5, Wave 125, Wave 125. Okey, jadi kita ready stock barang ni, apa boleh order sebab biasalah bila dekat-dekat area Cina ni banyak barang kita akan terputus stok. Apa yang ada apa kena order dulu. Salah satunya crankcase RZ sebab nak main dia lambat lagi. Beli dulu. Apa-apa hangpa nak tunggu barang lain kan, nak restore motor ke barang lain tak ada, hangpa kena beli benda ni dulu. Pasal benda ni dia dah putus stok, dia lambat nak sampai. Ni antara barang yang terbaik dan selalu putus stok. Okey.